Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sugih Ruang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan di kawasan Sempang 5. Okey, untuk pembinaan yang berada di belakang Ayu ni berkeluasan 678 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Okey, kalau kita tengok progres dekat belakang ni, kita tengah memasang atap bumbung. Okey, kalau ikutkan progres sebelum ni adalah ikat batu. Nak tengok dia punya ruangan dan juga progres kita? Jom kita tengok. So macam mana untuk ruangan rumah ni yang berkeluasan 678 square feet boleh mempunyai ruangan 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Anda yang tengah cari kontraktor untuk bina rumah, okey, di atas tanah sendiri, boleh cari Sugih Ruang Construction dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Bye bye, assalamualaikum.